Assalamualaikum. Hai korang. Uh, okay. Aku nak share uh, untuk video yang lepas. Aku aku nak update yang pasal sistem lah. Sistem yang korang kena tahu sebelum korang nak invest pada harta. Macam rumah ke, tanah ke, benda yang bergerak lah. Benda yang bergerak. Tapi ini more to property lah. Maksudnya harta tanah. Okay. Dekat sini aku nak share yang macam mana korang nak semak dekat sistem. Dekat sini kalau korang perasan kat sini ada Google Map. Korang buka je Google Map, Google Earth ke, tak kisahlah, Google Map. Kau tengok kat Mudah ke, sama dekat Property Guru ke, terpulang. Lepas tu kat sini ada iPlan Malaysia, kat sini ada eBase Jupem, dan kat sini ada Bricks.my. Yang Bricks ni untuk harta lah. Kalau macam eBase Jupem dengan iPlan ni lebih kurang sama je. Cuma kalau yang iPlan ni dia perancang bandar dekat sebuah kawasan lah, dekat majlis lah. Kalau yang eBase Jupem ni lebih pada pemetaan lah dalam Malaysia. Okay. Maksudnya kat sini cuma sekadar nak semak je nombor lot. Nak tengok kawasan tersebut, nak tengok dia punya pemaju ke apa kan. Dia punya plan-plan pemaju pada akan datang yang kita tak tahu dan kita tak nampak secara fizikal dekat atas tanah sekarang. Contohlah waktu sekarang ni 18 Jun. Contoh 18 Jun korang pergi kat satu kawasan tu, Google Map contoh kat sini nampak kawasan-kawasan hijau ni. Kawasan-kawasan hijau ni korang tak nampak kan ada apa kan. Tapi ni singat aku dia tahun 2022 punya 2023 punya peta lah. Dia tak update lah, tapi mungkin kalau sekarang kita tengok pun mungkin sama lagi, masih lagi sawit kan. Tapi kita kat sini aku nak share, tengok kat sistem sebelum korang nak invest pada satu harta tanah tu. Okay, kita tengok kat Mudah dulu. Kan sekarang hari tu kan kita tengok aku bawa video korang pergi kat Pulai Mutiara kan. Kat Pulai Mutiara kat sini. Pulai Mutiara lah, ni Google Map lah. Pulai Mutiara, Pulai Indah. Okay, mana lah? Okay, ni Google Earth lah. Aku nak share kat sini lah, tengok sekejap lah. Oh, dia berlari-lari pula. Kita lari, kita tengok pada Google Map. Kat situ hari tu kita tengok kawasan sini lah. Kat sini ada roundabout yang ada jalan mati tu. Okay. Ada jalan mati. Aku tunjuk kat depan sini ada Pulai Duta 3. Kat depan ni ada Pulai Duta 2. Kat depan ni ada Pulai Duta 1. Yang sekarang secara fizikal tahun 2025 ni, bulan 6 pun dah naik dah banyak rumah dah. Kalau korang pergi kat Pemaju, sekarang dah launching untuk Pulai Duta 3 lah. Ni kawasan Sentek, Skudai. Okay. Kat sini Pulai Duta 3. Tapi kat bawah ni kita tak tahu pemaju apa. Sampai sekarang aku pun tak tahu lagi pemaju apa. Tapi aku kat sini aku nak share lah. Aku nak tunjuk sikit. Kita tengok kejap kat sini. Tengok. Betul ke? Okay. Okay, rumah betul lah. Betul. Tapi tengok tahun 2022 dah orang dah naik. 2023 dah orang dah naik. Kat sini kata 2025. Tapi kat sini capture 2023. Nampak kat sini tak? Okay, 2023. Jadi kalau sekarang ni memang tak nampak lah. Tapi dalam video yang lepas aku dah bawa korang masuk dalam kan. Tengok rumah kat dalam kan. Tapi sorry lah, video punya kamera tak cantik lah. Tapi itu je lah aku bawa kan. Sebab aku letak kat body kan. Lepas ni aku rasa aku pakai tangan je lah. Aku nak shoot content ni.
Konten review rumah, review tanah. Okay, kita tengok kat sini. Rumah hari tu ada jual. Sebab rumah tu dah jual, orang dah dapat kunci. Jadi diorang jual balik tau. Sebab aku perasan satu rumah ni macam sebiji sama. Okay, kita tengok kat sini. Kita filter dulu. Kita ambil house. Kita clear kejap. Kita ambil 2 story, semi-detached ataupun cluster house. Lepas tu kita ok. Kita type je lah. Taman Pulai Mutiara. Ok. Ni anggaran lah, anggaran yang lebih kurang. Nampak ni, Taman Pulai Mutiara. Banyak rumah Pulai Mutiara. Oh ni nampak ni, double story je, intermediate. Pun dah harga 650. Dekat sini lah. Aku nak tunjuk rumah yang ala-ala macam tu lah. Tengok, dah 788,000. Nanti aku nak share pasal kos pentadbiran lah. Dekat sini, video yang lepas, aku cuma dapat review kosong je lah. Tapi kat sini insyaAllah aku nak review sebelum semasa selepas. Senang cerita lah, sebelum semasa selepas. Sebelum tu apa yang korang perlu buat. Macam sekarang ni aku dah share sebelum lah. Maksudnya kita semak, lepas ni kita tapis, kita pilih. Lepas tu kos-kos apa yang kita nak share lah. Kita nak share. Macam semasa pula aku nak share juga pasal, yelah semasa korang dah, contohlah korang dah beli, korang dah sign agreement SPA, korang dah masuk loan, korang dah ambil insurans kan, insurans ke takaful ke. Lepas tu selepas tu apa pula? Tapi nanti selepas tu aku tukarkan balik kepada semasa, dan semasa tu jadikan selepas. Nanti aku lukis lah, senang cerita aku lukis. Aku tunjukkan satu rumah dulu. Mana rumahnya? Ada tak? Aku macam perasan. Ni dia. 685. Sebiji tak macam ni? Sebiji tak macam gambar yang lepas? Nampak ni kan? Dia kan cluster bercantum dengan belakang. So dia semi-D cluster 2 story. Besar. Tapi dalam ni, dia 2076 square feet. Kaki persegi. Cluster nan bumi lot. Ok, saiz berapa kita tengok. 32 darab 70. Ok, 32 darab 70. Nanti kita semak sama-sama lah. Kita semak sama-sama dia punya market value. Market value supaya aku nak share video ni supaya korang lepas ni boleh fikir lah. Korang tak terbeban dengan kos-kos. Bukan korang lah sebenarnya, pewaris lah. Pewaris korang tak terbeban dengan apa yang korang impikan. Sebenarnya dia ada kait-ngait kan. Sebab kita beli rumah ni, kita beli harta, bukan untuk kita je, untuk keluarga kita. Bukannya kalau contohlah kau bujang sekalipun, yelah siapa yang jadi pewaris kau? Kau kena tahu juga. Mak ayah kau hidup lagi kan. Contoh mak ayah jadi pewaris. Rumah ni dapat. Rumah kena faraid. Kalau kau ada wasiat. Kalau kau buat hibah, memang dah lari daripada wasiat. Maksudnya kau dah hibahkan kepada kau punya pewaris. Macam tu. Kita buat hibah ni semasa kita hidup. Tapi nanti aku nak cover juga pasal hibah. Sebab hibah ni, kita dah meninggal, hibah tu pun boleh jalan. Hibah pun boleh buat, boleh terlaksana. Dia ada satu teknik lah. Memang tak ramai orang tahu, tapi ni produk lah. Sebab aku perancang harta pusaka Islam. Jadi aku nak share lah, sebab aku memang dari dulu lagi aku nak share. Aku adalah IEP, Islamic Estate Planner. Kau
Kat sini nampak kau tengok kat sini rumah kat sini. Rumah kat sini. Tengok view dia. Okey. Aku tak nak cerita lebih panjang lah. Aku nak share pasal ni. Okey. Macam ni korang dah tahu kan. Korang nak beli, contoh nak beli rumah kat sini. Jadi kita masuk kepada ni pula lah. Okay, Ibis Jupem ni. Sekurang-kurangnya apa yang aku share ni korang boleh tengok balik lah lepas ni. Korang boleh semak-semak, gode-gode dekat korang punya handphone ke. Boleh tengok melalui handphone juga. Guna iPlan ni macam mana, guna Ibis Jupem ni macam mana, guna Bricks ni macam mana. Okay, nanti aku nak sharekan lah. Okay. Pertama sekali, sebelum. Kenapa aku cakap sebelum? Yelah, beli rumah ni kan sebelum, semasa selepas tadi tu kan. Okay, sebelum tu kau nak kena tapis dulu. Kau nak kena semak dulu. Kau nak beli rumah, contoh kau nak beli rumah Kau nak beli rumah ni. Rumah ni memang ada dalam, ada sebab nak jual kan. 685. 685, 685, 685, 685, 685. 685 calculator lah. Calculator. Okay, aku standby lah calculator, siap-siap. 685, 685 Sini pasal sebelum kat sini kalau korang tahu nanti ejen lah, ejen ni sebab ni ejen jual. Jadi korang akan bincang dengan ejen. Nanti korang akan bincang pasal yelah berapa legal fees, berapa yelah legal fees nak kena bayar, legal fees. Lepas tu legal loan korang, legal loan dokumen. Lepas tu kalau lepas tu MOT, Memorandum of Transfer, pindah milik lagi. Kalau kau beli rumah ni kan second hand. Rumah ni kan second hand. Jadi valuer pula. Valuer korang nak kena bayar. Lepas tu apa lagi? MOT, Memorandum of Transfer lah. Stamp duty tu semua dalam, yelah, stamp duty dalam, sebab beli rumah kan. Korang akan check lah, sebab banyak kos ni. Memang mandi sikit lah. Jadi kat sini okey lah. Kita bawa korang semak dulu. Kita semak dekat sini. Ni korang boleh belajar sekali lah. Kalau korang dah power, abaikan lah video ni. Aku biasa tengok kat sini lah. Aku nampak, aku pilih ni lah. Produk Jupem, aku pilih Cadaster. Aku ambil Cadaster berdigit. Ni aku saja nak share lah yang ni. Kalau korang dah tahu, okey tak apa lah. Tak ada masalah pun. Okey, kat sini ada nombor 61849. Ni sebagai contoh lah. Dia tak tepat. Tapi di dalam Johor kan. Boleh pilih kat sini, nampak ni. Nampak ni. Sebab ni kat Mukim Pulai Mukim Pulai. Johor Bahru, Mukim Pulai. Kat sini ada. Okay, kita tengok peta. Klik kat pada peta. Okay. Loading. Kita tutup. Kat sapi ni kat mana ni? Kita ambil ortofoto. Tadi kan straight kan. Maksudnya kita ambil yang peta lah. Tunggu kejap. Kalau kat Pulai nampak Kampung Melayu Tanjung Gopang. Oh, ni Gelam Patah. Ni Gelam Patah Ni Gelam Patah. Dia ada buffering sikit lah sebab berat kan. Okey. Gelam Patah. Aku rasa kat atas ni. Betul. Okey, dia dah kita semak apa? Kita semak dia dah ada nombor lot belum? Rumah ni. Tapi aku tak tahu alamat. Tapi kita teka je lah. Kita cuba agak-agak lah. Bukan teka lah. Kita cuba agak-agak. Tapi kat sini nampak Nampak ni. Kat sini okey. Ni nombor pelan chip piawai dalam kotak ni. Ni sama pelan chip piawai. Dia dalam geran tu muka surat 1 dia tulis. Kadang-kadang korang tengok geran pun tak faham kan. Tapi inilah dia.
pelan ship piawai. Dia ada pelan ship piawai, ada pelan akui. Nampak ni, kat sini. Nampak kotak-kotak ni rumah semua. Yang ni nombor lot tanah. Ni pemaju punya sebelah highway. Aku haraplah jalan ni akan masuk highway. Sebab ramai orang Pulau Indah, Pulau Utara komplain. Yang aku dengar lah. Komplain dekat pemaju bila nak buat exit ke highway. Sedangkan tanah Sentek ni sebelah highway je nanti. Kalau nak buka sini Pulau Duta 3. Nanti aku tunjuk gambar Pulau Duta 3. Diorang dah launching lah dekat Sentek sekarang. Diorang dah launching. Nampak? Dekat dalam sistem Jupem ni kira yang kedua lah macam tu. Kedua ketiga terakhir. Aku rasa lah. Tak ada. Dalam ni tak ada. Kosong lagi. Nampak? Kosong lagi. Tak ada apa-apa. Kosong lagi. Jalan ni straight. Ada roundabout ni. Roundabout yang aku bawa kat korang yang last ni kan. Depan ni kan ada kebun kan. Ada kebun. Jadi kat sini tak ada orang kata tak ada nombor lot lagi lah. Kat Jupem ni tak update dah. Senang cerita pejabat tanah belum siap lagi diorang punya grant. Maksudnya mungkin dekat sini hak milik sementara tu pun belum keluar, masih lagi master title. Kalau pemaju ni dipanggil master title lah. Master title bila dah siap dia akan dapat nombor lot baru dia update tukar. Okay, kita tengok kepada ni pula. Kita dah jumpa kan sekarang ni. Kat sini kita boleh buat carian juga. Kalau nak cari nombor lot tanah kita, siapa-siapa yang nak carikan. Okay, kat sini kita tengok iPlan pula. Tapi sebelum tu kita tengok nombor lot yang terdekat lah. Nombor lot terdekat kita ambil salah satu buat reference untuk kita masukkan kat dalam iPlan Malaysia. 209 170 209 170 ataupun yang terdekat ni kat sini kat depan. Takut ni sebab ni takut bertindih kan. 206 472. Okey, kat sini okey, ni iPlan pula. Kalau korang buka iPlan tadi kan macam ni, korang pilih yang ni, yang sini sebelah gambar rumah ni, peta ni kan. Korang pilih yang peta. Korang pilih semasa kat sini. Kan nampak keluar tahun 2024. Okay, Johor Baru, Mukim Pulai. Nombor lot tadi berapa 206 472 206 472 206 472. Contohlah, sebagai contoh. Keluar tak keluar aku tak tahu. Aku cuba try je. Kena cari dekat-dekat keluar ke tak. Dia tak pergi lah. 206 472 tadi kat mana Oh, kat bawah ni. Ni. Tapi tak ada pula 206 472 sebelah rumah kedai. Ada nombor lot tak? Sekejap. Sini. 64189. Oh Allah. Tengok iPlan Malaysia. Semua nombor sama lah. 64189 64189. Dia orang tak update ni. Dahsyat, masak. Tengok nombor sama. Tapi kat iPlan Malaysia ni nampak ni, dia dah ada pelan dia dah submit dah master title ni. Nampak dia ada pelan bangunan. Tapi kalau korang kat sini, nampak tak tanah kosong, tanah pembangunan. Masuk tanah pembangunan, masuk dia dah buat dah. Tanah projek dalam pembinaan, nampak. Kejiranan, luas dia 1.43 hektar kat Pulai, bawah Iskandar Puteri.
Okey. Banyak kita boleh review pasal tanah ni. Okey, jadi kat sinilah kawasan taman perumahan tadi. Okey, kat sini kita pakai Google Satellite. Mana nak tukar, tutup balik. Tak ada lah. Aku tak tahu kat mana. Dah tak ingat lah. Nak kena cari balik. Ni apa ni? Carian lot. Kat sini pun boleh juga ni. Tapi itulah dia hakikatnya. Memang dia tak ada nombor lot. Sebab nombor dia sama semua. Masih lagi dalam master title. Banyak master title lah kat sini. Tapi kat sini, yang kita tengok kat sini, roundabout ni, dia dekat dengan Pulai Duta 3 kat sini, kawasan sini. Okey. Kita nak semak apa? Kita nak semak Kita semak. Nampak ni. Ni dah ada dah ni, okey. Tapi Pulai Duta 3, diorang launching. Tapi kat dalam pelan ni tak ada. Sama juga macam kat Ibis Jupem. Kat Ibis Jupem pun tak ada. Kat dalam ni pun tak ada. Tapi diorang dah launching. Tapi, kalau kau perasan kat bawah ni. Kau tengok Kita back balik. Back balik. Pulai Duta 3 sampai Paras. Kat sini seingat saya. Seingat saya kononnya. Okey, kat sini lah, kat sini. Kat sini Pulai Duta 3. Tapi kat sini nampak tak ni? Kuning ni reserve jalan. Biru ni lot kedai. Yang ni adalah tanah tidak diusulkan yang warna ni. Tapi ada yang dah tengah naik dalam projek pembinaan ataupun tanah tidak diusulkan ataupun reserve majlis. Contoh macam ni. Tanah kosong, tanah tidak diusulkan, berumput semak belukar tanah terbiar, reserve MBIP. Alamak. Kalau yang ni, kalau tanah ni tak diwartakan lagi, yang bestnya, ni adalah tanah tol. Sebab dia pemilik dia MBIP. Tanah tol maksudnya kita boleh mohon untuk sewa. Biasanya yang aku perasan kalau kat dalam JB ni, ada satu syarikat ataupun restoran kedai makan lah. Kedai makan, The Cabin ada The Cabin. Dia dekat Taman Nusantara, aku perasan. Dalam patah lah. Dekat Pasir Gudang pun ada. Dia dapat tanah tu. Aku tak tahu tanah tu dia sewa dengan majlis ke ataupun tanah tu ada pemilik orang lain macam tu. Okey. Kat sini. Kalau korang tengok video yang lepas, aku dekat sini. Aku dekat hujung ni. Aku dekat hujung ni. Nampak ada pelan rumah ni. Maksudnya master title dah tengah buat ni, dah tengah mohon ni. Alamak, tengok jalan ni shortcut ke mana? Kalau korang tengok kat sini. Okey. Dekat sini kan ada apa? Kat sini aku ada patah balik kat sini dalam video kan. Aku ada parking kat sini, aku ada tunjuk. Kat sini kawasan kolam tadahan. Ini reserve majlis. Ini reserve apa pula Ini reserve apa? Plot perdagangan. Oh, ni pemaju punya. Plot perdagangan. Jadi pemaju punya ni nak buat rumah kedai juga ni rasanya ni kat sini. Tapi kat sini reserve MIP dah tulis siap-siap. Ada yang reserve sekolah, ada reserve macam ni contoh Contoh aku tunjuk nampak ni. Ni ada ni. Contoh ni apa? Pangsa Puri, PKJ B. Dah register kan? Aku rasa dah ramai orang. Ni baru undi yang lepas. Dah dapat. Aku rasa dah dapat sijil lah ni. Ramai dah dapat sijil. Okay, yang ni apa? Nampak? Reserve masjid. Ada masjid. Alhamdulillah. Kat sini apa? Sekolah agama. Betul nampak Sekolah agama. Dah lah. Sebelah masjid takkan nak bagi ni pula. Apa yang bukan punya komersial kan? Okay. Kita dah semak kat sini sebelum nak beli rumah ni. Kita dah semak. Nampak tak? Pelan-pelan ni. Oh, dah ada dah pelan pemaju kat sini. Nampak jalan ni. Terus. Aku rasa pergi State Eco Garden. Betul. Kat sini dah. Kalau tengok Google Map ni. Nampak tak ni? State Eco Village, State Eco Garden.
Setiap Eco Garden. Nampak? Pak, turun ke sini. Aku nak cari peta sebenarnya ni. Tapi aku tak ingat kat mana. Tapi aku tunjuk yang pelan ni dulu lah. Okay. Ha. Setiap Eco Garden, shortcut. Tapi ramai yang komplain. Exit highway. Lepas tu orang nak masuk highway terus kat sana ataupun kat sini dah pergi Stay Eco Garden memang dah menjimatkan masa, tapi orang nak lepaskan. Sehingga aku lah ramai orang komplain daripada yelah Pulai kan dah masuk dalam Dewan Undangan Negeri, iaitu Yang Berhormat Datuk Pandak. Dia dah mengutarakan benda ni dah sekian lama dah, pasal jam antara dekat UTM Skudai, UTM Skudai ke Pulai, macam tu, ke Pulai Perdana, jam nak buat apa flyover. Tapi itu dalam RMK ke-10 tu. Ke-10, RMK ke berapa, tapi seingat aku dah masuk dalam RMK, Rancangan Malaysia, ke berapa aku tak ingat, tapi yang terbaru akan buat flyover. Memang dah ada dah. Cuma yang ini aku tak pasti dia masuk ke tak. Sebab kat GP Central ke Setiap Eco Garden memang jam tahap gaban punya. Kampung Ulu Pulai pun meningkat naik. Kalau korang nak tahu, antara tips dalam hartanah, tempat sesuatu tu kalau jam, maksudnya apa? Hartanah tu makin bernilai dan meningkat. Okey, ini kita dah semak kat sini ada. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat lain yang kita tak tahu. Tanah sawit tapi sebenarnya pelan tu dah masuk. Itu yang bagusnya. Contoh dia boleh meningkatkan. Contoh kalau kita beli rumah ni. Kita beli rumah ni 685. Kita beli sekarang 685. Tapi bila lepas beli, selepas 10 tahun ataupun selepas biasa 3-4 tahun, dia boleh meningkat dalam 5 hingga ke 1500. Tadi berapa harga rumah? 685, 685. Tapi kat sini kita tengok dulu kejap. Mana tadi? 685. 685. Kita tengok ada bank value tak? Nampak ni. Bank dah value dah. Dia kata bank value dah 720 hingga 730. Ini 685. Ini non international lot. Katalah 720. 720. Bila bukanya tadi ni, bukanya ni kawasan penempatan baru, dia akan jadi lagi high density. Dan sebab semakin banyak jam, makin ramai orang akan beli rumah kat situ. Sebab penawaran tu banyak kat situ. Permintaan tu aku tak pastilah pula. Mungkin lagi banyak permintaan sebab kat kawasan yang dekat Gelang Patah banyak rumah yang mampu tengok daripada mampu milik. Sebab Sentec ni banyak buat rumah yang mampu milik lah. Ingat, okey. Kat dalam Malaysia memang Sentec banyak buat rumah mampu milik. Kat Melaka, kat Jasin, ada yang 180. Seingat aku, macam tu lah. 180,000. Kat JB mana dapat? Tak dapat. Bila kat sini, shortcut ni, cross, dia buka jalan baru, meningkat rumah hartanah ni semua. Lagi pula Duta 3 ni nanti. Akses ke highway. Ni kuning ni highway. Bila kat sini, dia buka naik ke highway. Ni. Pak, nak highway. Aku tunjuk kat sini, aku duduk kat sini, aku tunjuk kat sini Pulau Duta 3. Pak. Sini kan. Ni highway. Kalau dia buka kat sini, lagilah naik ni. Aku cuma boleh katakan dalam masa tempoh 3 tahun, naik dalam 1500. Maksudnya berapa? 1500. 720 darab tinggal 15. Naik 100,000 dah jadi 800. Tapi ini adalah sebelum. Maksudnya kau beli ni, kos-kos ni sebelum tau. Kalau dah selepas nanti, aku nak sharekan dalam untuk yang part selepas pula. Selepas ni, yelah kalau dah nak jadi tambah jadi 800,000 kan. Kalau dah 10 tahun, contohlah rumah tu dah 10 tahun, meningkatlah 1 juta sebagai contoh. 1 juta 1, 3, 1, 2, 3. Okay. Kau tahu tak?
kau meninggal, kau dah beli rumah ni, impian kau dah tercapai. Kau meninggal, pewaris yang akan bayar kos pentadbiran ni dekat mana raya, bagi contoh. Okey, darab dengan 1.85. Ni secara consumption dia. Secara consumption. Secara keseluruhan dia, kan dia ada peringkat-peringkat skala kan, kalau dekat mana raya. Nanti aku tunjukkan. Ni aku nak bagi contoh ni. Pewaris kena tanggung tau. Berapa? Bagi 18,500. Kos pentadbiran saja. Okey. Kos pentadbiran 18,000 dekat 20,000. Kalau mana raya dia ikut value semasa. Kalau lawyer yang charge, lawyer pun akan ikut harga semasa. Okey. Kalau dengan aku, bukan akulah, As-Salihin, aku dari As-Salihin, Trustee Berhad. Aku share dia orang charge, As-Salihin ni charge harga pinjaman. Maksudnya kalau kau beli 685, itulah jumlah loan kau dapat yang ni. Contohlah kau dapat 90%. Namanya 600,000 ni lah yang dia akan charge. Tapi bukan 1.85, dia akan lagi rendah lagi, 1.8% saja. 11,000. Kau dah jimat 7,000 sebagai pewaris. 5,000, 6,000, 7,000 sebagai pewaris nak tanggung kos pentadbiran. Tapi kat sini kau tanggung ni bukan kau yang bayar. Kalau kau ada wasiat. Okey, kalau kau ada wasiat. Sebagai contoh kau ada wasiat, kau buat wasiat dengan As-Salihin. Jadi aku uruskan. Bila kau dah buat wasiat, jadi contoh dalam wasiat kau ada letakkan EPF kau letakkan takaful kau dalam tu. Tapi takaful tu kau dah hibah. Okey, hibah tak apalah. Hibah memang akan dapat kepada penama. Bukan beneficiary. Dia hanya sebagai penama. Dia bukan sebagai pentadbir. Okey, pentadbir ni lain, penama lain, beneficiary lain, penjaga harta lain, pemegang amanah lain. Semua lain. Dalam wasiat Ni dalam wasiat. Sebab dalam produk wasiat ni dia banyak macam, dia ada banyak lah. Banyak. Dia ada wasiat, dia ada hibah, dia ada surat kata amanah. Nanti aku share lah selepas ni video ni. Aku takut video ni dia panjang. Okey. Dekat sini kat sini dah 11,000. Okey. Aku takut video ni panjang, nanti aku nak pendekkannya sebenarnya ni. Banyak lagi benda aku nak share kat korang. Korang boleh follow lah lepas ni channel YouTube aku. Kali ni aku dah update yang baru, konten yang baru. Aku nak share pasal wasiat lah, kos pentadbiran. Jadi kos pentadbiran bukan terhenti kat sini saja. Ini baru sikit. Itulah aku cakap tadi dalam wasiat. Dalam wasiat tadi ada EPF kan, tadi aku dah masukkan. Kau ada EPF, kau ada hibah, kau ada takaful, kau ada akaun simpanan. Contohlah akaun simpanan kau, ASB kau. Kau masukkan dalam wasiat tu. Jadi As-Salihin dia akan kau lantik pewaris kau akan menguruskan. Pewaris tu maksudnya pewaris kau tu contohlah dia akan jadi pentadbir. Okey. Dia akan jadi pentadbir dan akan menguruskan. Kalau kau tak mampu nak buat, pentadbir tu boleh lantik balik As-Salihin untuk menguruskan. Jadi As-Salihin akan ambil sebahagian jumlah wang untuk membayar kos pentadbiran ni. Contohlah daripada EPF, dia akan berikan EPF. Sebab wasiat dalam EPF dia kena wasiat, dia kena faraid. Ada benda yang boleh difaraid, ada benda yang tak boleh difaraid. Contoh macam kereta kena faraid dah. Nak ke kereta kena faraid? Kereta tak boleh hibah tau, tapi kereta kena faraid. Betul. Emas tak boleh dihibah, dia kena faraid. Banyak lagi benda yang kena faraid. Tapi inilah kos ni. Kalau kau ada wasiat, jadi pewaris tak perlu risau untuk bayar benda ni. Sebab kau dah masukkan EPF kau, akaun simpanan kau, semua benda dalam wasiat. Macam tu. Ini adalah dapat menjimatkan. Tapi kalau selepas 10 tahun pun, contohlah tadi hartanah tadi dah jadi 1,5 juta ke, contohlah 1,5 juta, 1,5 juta darab dengan 1.85, dekat 30,000 pewaris nak kena bayar. Tapi
Kalau kau tak ada wasiat, memang pewaris kau kena bayar. Kena ingat, kalau kau ada wasiat, dia akan kepada probate. Kalau kau ada wasiat, kau akan pergi pada probate. Tapi kalau kau tak ada wasiat, pewaris kau kena buat surat kuasa, surat takbir kuasa, LOA, Letter of Administration. Dan kalau kau ada wasiat juga, wasiat kau tu sebenarnya ibarat macam executor. Kalau kau tak ada wasiat, ibarat pewaris kau bukan executor, tapi dia akan banyaklah pertikaian perbalahan kepada pewaris-pewaris kau. Memang harta nampak cantik, tapi inilah dia hakikatnya. Kalau macam rumah ni, kalau kau tak buat sekarang, nampak je ni. Sebab kau biasanya ejen akan bagi tahu, yalah legal fee, MOT, loan value, berapa bulanan, insurans berapa. Tapi itu semua, yalah macam hibah, apa tu semua, hibah-hibah takaful tu semua. Tapi sebenarnya kerja tu tak selesai kalau kau tak buat executor, iaitu wasiat ataupun hibah ataupun surat ikatan mana yang kau perlu kena buat. Kat sini aku share sebelum tadi sebelum selepas tadi aku tukar kepada semasa. Kan semasa tu aku tukar kepada selepas pula. Sekarang ni kalau kau contoh kau nak beli rumah ni sebelum kau dah ada, kau dah tahu kos-kosnya semua sebelum, lepas tu semasa pula engkau dah semasa tu maksudnya kau dah kena prepare kau punya berapa jumlah harta kau dah beli ni, lepas kau dah beli rumah ni, kau kena senaraikan berapa jumlah harta kau, berapa penilaian harta semasa kau kena tahu pewaris kau, lepas tu kau kena buat dokumentasi perancang harta. Macam wasiat, hibah ke, niaga ke, surat kata amanah ke, macam tu lah dia. Alright, kat sini dah tahu dah sebelum dengan semasa tu dah tahu. Sekarang selepas pula, barulah kau fikir selepas. Pinjaman pula berapa? Pinjaman 685 anggaran pada bank 685 bagi dengan 200 3,425 anggaran, 3,500 juga, dekat 700,000 kan. Itulah anggaran kau pinjaman. Lepas tu kau cover insurans tak kaful, MRTA ke, MRTT ke. Nanti aku akan cover topik-topik tu. Tapi yang selepas pula ni, kau barulah pinjaman tu berapa, takaful kau nak kena bayar berapa. Lepas tu cover cukup ke tak cukup sebenarnya kau punya takaful tu. Lepas tu kos-kos macam bayaran bulanan, kau nak kos renovate. Lepas tu kau kena fikir pasal kos-kos cukai harta. Itu selepas kau duduk. Biasanya orang sebelum dah semak, dah tahu, dah tapis semua kan. Semak, tapis, kau dah buat pilih, lepas tu kau dah senaraikan kos. Lepas tu semasa pula, tadi sebelum, ni semasa pula kau dah tahu berapa jumlah harta. Lepas tu, ni kalau dah meninggal lah, sepatutnya dah meninggal. Tapi ni kau dah kena standby awal, kau dah tahu awal. Semasa tu kau kena buat. Berapa jumlah harta kau ada, rumah ke, motor ke, emas ke, kau dah beli rumah kan. Jadi penilaian harta semasa tu semua berapa, kau kena tahu. Lepas tu pewaris pula, kau kena kenal pasti siapa. Lepas tu keempat, dokumentasi perancangan harta. Wasiat, hibah ke, surat ikatan amanah ke, ataupun ikatan amanah untuk niaga ke, perjanjian aset perolehan sama, kau share bayar rumah tu dengan suami dengan isteri pasangan lah. Okay, alright. Jadi yang selepas pula tadi dah pinjaman berapa, cover insurans kau berapa, cover cukup tak cukup, kos-kos bayar bulanan berapa, kos reno. Yelah beli rumah, biasanya orang beli rumah dah siap semua, beli rumah, renovate, dah duduk, dah lama, tak buat pun wasiat, tak ada pun wasiat. Ramai aku jumpa macam tu. Sebab kat Malaysia ni 90% tak ada wasiat. Itu je boleh cakap untuk orang Islam. Okey, itu saja aku nak share pasal hari ni pasal video ni. Lepas ni korang dah belajar satu kan pasal penilaian harta kat sini. Pasal penilaian pula, penilaian senang, simple je. Taman Pulai Mutiara, ni paling simple lah.
Taman Kulai Mutiara. Kalau kau dah buat, nampak ni dah keluar. Senang, memang dah ada kan. Taman Kulai Mutiara, kau tengok harga tertinggi dia berapa. Nampak kat sini. Cluster House. Nampak dah ada 12 result. Klik je terus. 477. Sampai tahun lepas Nampak harga jualan sampai 680,000. Maksudnya apa? Harga nilai tertinggi berapa? 304. Orang akan jual 295 hingga 304 ringgit per square feet. Per square feet ya. Inilah Pulau Mutiara nampak ni. Ni dulu ada saiz apa semua, sekarang dah tak ada dah, kena bayar, kena register dah. Jadi kat sini kau boleh contohlah 32 darab 70 tadi. 32 darab 70 darab dengan square feet berapa? 304. 304. Inilah 680,000. Jadi anggaran dia itulah tadi nampak ni. Korang tengok inilah dia market value dia. Dapat. Tapi ini harga tahun lepas. Ini dah masuk pertengahan tahun. Sekarang mungkin harga dia dah meningkat kepada 310, 315 macam tu. Jelas ke? Jelas. Okay, alright. Aku harap video ni bermanfaat bagi korang lah. Bermanfaat bagi korang. Korang pun dah ada detail-detail dekat sini. Semoga korang like video ni, korang komen nak lagi. Nanti aku akan review lagi. Itu sajalah. Lepas tu jangan lupa tekan butang notification. Mana yang belum subscribe, subscribe. Alright. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.